Cik Maira. Cik Maira turun dulu. Pergi masuk, mandi, solat, makan, lepas tu rehat. Cik Maira. Awak jangan bagi tahu Mama, Papa, Nenek. Kenapa pula Cik Maira? Dia orang patut tahu kan? Awak nak diorang risau. Beli saya. Papa selalu nasihat kalau nak pergi mana-mana, biar Budin temankan. Tak dengar cakap pada muka. Kau memang suka saya kena bebel dengan nenek. Taklah Cik Maira. Ini untuk keselamatan Cik Maira juga. Tak payah. Tak ada siapa pun yang nyai saya. Peragut biasa je kan. Lagipun bukan ni banyak sangat duit dalam beg tu. 1,500 tak banyak Cik Maira. Banyak tu Cik Maira. Lepas tu lagi satu yang gelang emas tu. Kenapa Cik Maira letak dalam beg? Kenapa tak pakai? Dah rosak dah. Lupa nak repair. Banyak pula awak cakap Duit awak ke? Gelang emas tu awak bagi ke? Tak adalah Cik Maira. Tapi saya rasa mungkin sebab tu peragut tu ikut Cik Maira. Mungkin dia dah target Cik Maira daripada bank lagi.